Dia dah cantik. Seluar. Tantara tantara. Dah balik ke belum? Belum. Patutlah mau masuk. Pergi Pulau Kapas. Pulau Kapas. Boleh pakai apa? Stasiun gua ada. Oh. Nak makan apa? Are you eating? Ais goreng tu mana? Ha? Pegang baik-baik. Tak gambar orang panjang. Ini jom. Bawa. Serang kena terbang ni aku. Tu batu bersurat tu kan. Betul. Yang betul dekat museum. Mana? Ih. Ketuk-ketuk sikit. Ha, good. Okay. Pegang beber. Oh, yes. RM600. Satu tu RM300. 6 orang kena RM50. RM200. Kampung budaya Terengganu. Tu tengok rumah tu, tengok tu. Lari. Boleh. Wah. Okey, ulurkan kepala. Ambil yang bawa mana? Oh, depan tadi pun. Boleh buka ke depan ni? Dia kecil. Ada. Wah. Rena. 1, 2, 3. Okey. Tunggu. Tok Abaidin.
Cepat, cepat. Okay, go. Mana semak goreng ni? Mana? Apa? Kura kan nak tangga? Kura-kura kan nak tangga? Ada. Oh, Ya besar. besar kura-kura nak tangga. Hai kurang-kurang. Korang dalam sini. Selamat datang. Oh, tua ni. Korang ikut kawan hijau. Oh ni. Pagar hijau. Hai Mamina. Terima kasih. Ketang. Alamak santukan. Awak cuba baca. Awak cuba belajar tengok peta. Wah, ada boat. Boleh naik boat lah. Explain. Galeri pelayaran perahu besar. Okey. Oh. Ikut tu betul kan? Ha. Kita pergi 1, 2, 3, 4 sampai 100. Ke sana. Satu. Ke sini. Buat terajahan ke? Macam ni. Ani, galeri pelayaran. Afan kat mana kita? Ha. Jumpa dah. Okey, mana? Oh, jauh Oh. tu. Sini kita. Sini. Pressure-nya. Tandas. Tandas. Siapa nak kita tandas? Oh, ini. Paling best lah, paling seronok. Cantik. Lepas masuk lega. Itu perempuan dah. Apa itu? Nah, jap. Lepas masuk lega. Untuk tengok. Oh. Afan. Atas ni mana masuk ni? Jalan ni galeri. Hmm. Kalau tak bagi banyak rasa. Abang ambil gambar tadi rupanya apa tengah pelari. Yang letak dekat. Dah, hai. Bukan ni mami ambil. Oh, yang ni. Kalau tengok macam ni, kan? Dia macam satu kapal. Nampak macam kapal kan? Ini apa sini? Ini sampai terus. Apa tu?
Cukup mengkuang. Magnet. Mana ni? Jom. Tahu selami. Tengok map balik. Afan, map Afan mana? Sekarang kita berada di mana? Berada ni buat dah. Buat tak boleh. Sama aja ke siapa? Siapa dia nama tu? Sedap, bawah tak sedap? BBQ dia sedap. Oi, ada BBQ, tiga. ya ada BBQ, ada biasa, ada kari. Boleh pergi ke ya? Buka sarau, buka sarau. Cek Roy. Oh, Pasir bukan dekat kucing. Pasir kucing. Boleh dekat sikit. boleh dekat. Dekat. Cara orang muda Apa nampak? Tu. Ayah tu. So cara alternatifnya dia gunakan pasir lah sebagai gantikan sebagai minyak. Tengok. Ni dah. Oh dah kembang dah ni. Pasir minyak. Sekejap. Pasir. Tapi bukan pasir depan rumah. Tapi saya pernah try Kembang macam pakai pasir. kuning minyak lah. Goreng saya pakai pasir. Pasir dia sama. Kami ambil Konsep dia sama je macam kita letak dalam air fryer. Oh. Tak kotor. Tak, kita dah ambil yang dalam air. Kita basuh sampai Oh, dalam air. Ah, Maksudnya aquarium. boleh nak try pun boleh. nak try. Try je dia kata sedap ke tak? Try rasa. Okey. Tak berpasir lah maksudnya kalau pokok tu. Tak. Mereka kalau hangit dia akan lekat pasir dekat rokok ni. Oh. Tu kena rajin lah. Kena pakai sapu kan. Kena pakai terus. Pasir ni kita akan tukar lah setiap hari. Oh, tu pasti hari. Yang main batu. Tak boleh juga sebab dia jadi habuk kan. Oh. Boleh nak try. Ah, Ha, kita try rasa. Ambil patah. Jadi tepung panas. Oh, panas ah? Patah. Bagi sorang-sorang sikit. Rasa. Tak bagi. Bagi. Afan. Dia tak rasa berpasir pun sebenarnya. Sedap tak? Belum sedap je kan? Oh, ini. Dah. Ambil gambar tu kat sini. Buka kasut tapi boleh naik. Takutnya nak naik. Naiklah. Bawa je ni. Macam ni bijak dekat rumah dulu. Ya. Tu Afan tu. Ya. Wih, dalam dia. Dia akan jalan sakit. Oi, banyaknya. Sana tu. Anyaman. Wah. Perahu moden. Matok pun ada. Tak pergi museum dah ada dah. Ada pergi duduk. Tengok dia dah cakap tu. No. Ni dia letak ni. Jangan duduk. Nampak ni? Nanti roboh. Dia punya layar. Tak bagi duduk. Nanti roboh. Oh, itu cantik. Ada. Perahu kira naga.
Oh tu Thailand punya kan? Ya. Modern. Okay, cepat ya. Mami tak gambar pula. Petai bubus nama dia. Fine. Bau. Tu perahu tu namanya perahu jalulan. Jalulan. Ha? Pandai. Bot Nabi Musa. Yang letak semua haiwan dalam. Tu dia tengah main gasing tu. Suruh apa lukis apa boleh. Apa lukis apa boleh. Japan. Ada lukis ada. Kena kaki budak. Okey, sekarang ni kita ada dekat book petai. Ya, apa ni? Abang tadi kecil-kecil. Balik kali tu ada nama-nama wow. Wow hilang. Belum. Boleh. Boleh naik atas. Baru kat sebelah ada. Dah, mari saja. Ni kampung betul. Tinggi. Okey. Tinggi. Galas lah. Kalau dulu kan kalau batu susu-susu. Bagi sampai. Wah. Anak kan dia 5 orang. Oh ni sama dulu. Limas belanja. Ha, Dimas. Nama dia Dimas. Oh, ni tempat masak. Kau masak macam ni. Oh ni pecahkan. Hmm. Aduh orang pusing gasing. Angin macam ni. Berapa tahun ni? Afan, slow-slow. Kita tak boleh pergi. Cik. Kita baca. Cik. Ke dalam. Buka dia rumahnya. Cik. Halo. Sudah hijau dalam buat kita sini. Kena naik bike express.
Apa? Apa? Kan naik sini. Pilih tengah-tengah tu apa Farid? Ataupun ada tu yang sini. Duduk boleh tapi jangan. Okey. Kecil. Weh, kecil. Apa comel je Faris? Bosor. Mana? Oh. Maknanya jom. Dari kata baru. Ni kamera. Mana? Bosor. Rentak dia lah. Kok. Jom. Dibaca di Surabi 1. Ya. Jom. Okey, jom. Yang di atas. Tu. Oi, kat rumah dia ni.
Dah. Lupa ni mungkin. Oh. Rakakkan secara spontan. Sini tempat ni baca. Ya. Biasalah. Boleh lalu ke situ? Macam apa tu, Bis? Anda tahu Dolby. Tengah-tengah. Ah. Sekejap, Mami tak gambar. Boy. Tuh. Duduk. Tak. Oh, beli kopi juga aku cek saya tengok. Kita cari magnet tu ah. Ha. Tiga itu lagi. 19. Cocon. Kokon. Ni apa ni? Kain serat nanas. Yang serat ni nak buat jadi kain. Dia jahit. Lagi tur kat bawah. Macam sama. Batu. Bukan cuai dia. Kalau Adrian Anjir. Buat persembahan. One, two, three, sure. Oh ni. Yang boleh tu. Tu nampak tak? gambar. Tu nampak tak? Tahu saya ambil gambar. Dapat. Gigi bilang. Ni, seduk suap. Puasa. Nombor 5 apa betul dia nombor 5? Sedut tu bagus. Senduh tu sotek, nombor 6 sotek. Beza sotek ni dia ada 7. Macam tu bagus besar ni. Itu senduh tempat tu. Nombor 1. Surprise. Kita berada di gua. Di gua. Kau tu mana ni? Bilang. Coklat dia apa dah? Rangka bawah mak. Rangka bawah mak. Dia dah. Apa dia dah? Rangka bawah mak. Ni zaman Nampak hari ni. Sebenarnya bukan rangka bawah mak. batu. Rangka bawah mak. Ni pisau batu. Okey lah kan? Bukan Ni batu. bilik kita dulu. Kita cerita dia. Itu aku baca.
Kita ada anak tu. Oh, tu tadi kau. Okey, sila buat show. Padahal untuk naik ya. Dah sakit kaki. Dah mengah naik tangga je mengah. Macam mana? Itulah. Uish. Memang agak panjang alam ni. Dalam cerita hantu ah. Agak panjang alam ya. Menurut hikayat hantu ah, Tun Teja anak kepada Raja Faham. Faham. Ha. Hamidin. Semua tak ada lagi. Pemberontak. Bunga emas. Api pecah. Kamu macam mami. Oh, macam api. Macam mami punya. Kita ada ke lima dulu. Ada. Ada? Zaman mami dengan ayah ada lagi. Besi. Tu. Mencuri. Masuk Afan, sekali keluar Afan. Yang samurai. Rainbow ni rainbow. Besarnya. Tiong lah. Apa orang panggil? Kita ikut nama dulu. Ni, mami pernah sempat guna ni. Oh, 340. Tahu tak macam mana guna dia? Dia cakap dia macam Tak. Pusing je lah. Wes. KFC. Slow. Jatuh longsor terus. Kita dah sama-sama. Kita dah OKU. Ya. Ada orang lalu. Antik. Hop. Dia lebih saja. Bukan dia mission. Sidik. Apa? Oh, jom. Afan. Bagus. Kosong tinggi. Ai, Untuk air kapur kat situ satu tak boleh pasang. tu ada air. Ada dia punya jentik-jentik. Ngamuk lah.
Cik dinding ke? Kerja cik dinding. Hello. Datang sila register. Cik, sana masuk. Mesti sejuk kan cik? Ngesot lah ngesot. Ngesot. Ngeng. Ketuk cik. Tengok. Dinding kukuh tak cik? Sibuk. Tahu. Jangan orang tu meletup nanti. Oh. Let's go. Allah kabul dah. Nish, tengok ni Nish. Nish. Burung. Tak ada masalah. Cuba kalau kami. Mantap. Hello. Ini kan. Cik. Ada kejarau yang besar ni kalau datang di sini. Sila datang sekarang. Go. Nampak macam tu lah. Tarik minyak. Duduk ke? Oh. Aduh. Afan dia ni. Kotor lah. Tu main jual-jual lah Rena, go. Afan kepala. Apa dia?
Tak ada tandas. Okey. Kakak RM1. Slow. Ha. Ariana pun. Ha. Senyap kan, senyap. Dia tak tahu. Tak apa. Dia tak nampak. Letak dalam tu. Letak dalam tu. Tak gambar Afan. Suka. Tolaklah ke dalam. Apa? Afan, abang. Lepas tu kan yang penat Afan, abang. Oh. Ayah. Ayah bagi kunci kereta. Jom, ayah dah naik kereta. Tinggilah Fan, jom. Bantai budak tu. Dia bawa itu untuk pergi cari ketam tu. Kat mana nak cari ketam? Kan ada situ. Nacik Afan ngantuk dah Afan. Afan dah tersengguk-sengguk dah. Jalan tu. Dah sampai. Sampai dah. Dah sampai. Pakai slipper. Buat apa Pakai kasut. Pakai slipper Afan. Buat makan dah. Tu kan. Hah? Tempat makan lah. Sini je parking yang tu. Depan ada lagi tak? Yang luas saja. Ni surau lah depan. Suruh. Oh, ngam-ngam depan tu. Cantik lah. Wah, cantik. Oh, betul-betul depan. Oh. Ya, Fan. Dah redup dah. Okey dah sini. Abang pergi tengok apa nak makan apa. Macam semua tu ya. Nak makan.
Tak baca doa. Nah. Oh oh. Oh oh. Nah. Kami kata jangan main kat situ. Panggil kakak ah. Fine. Tok ni. Tak ambil sudu. Lusin. Gepur ni. Ambil gepur ni. Yang tu apa ya? Ayah, apa panggil yang bila kita solat subuh nak solat asar pula? Kodok. Jamak. Jamak. Tinggi je tak tengah-tengah je. Kalau jamak boleh ke kalau kat tengah? Boleh. Boleh je. Dah lebih Ya dah. daripada ni. Tu pula. Tak. Ha? Nak satu tunggu abang tu. Bang. Yo. Tengah-tengah. Wah. Bayang jual kopi kat sini. Semua Ni kopi popular. Yang ice cream ni kita makan ni. Semua kopi. Ni rasa dulu. Dia cheese banyak. Minda pun ke saya. Yang pose ni. Kenapa? Sedap. Kenapa? Sup dia. Dia apa kopi?